tak korang rasa? Manusia ni pelik-pelik perangai dia. Depan kita lain, belakang kita lain. Ada yang rajin gila, tapi ada yang tolak kerja tapi nak nama. Ada yang jenis suka cucuk sana sini. Lepas tu orang lain pula yang bergaduh. Tapi dalam banyak-banyak perangai tu, semua ni dah lama diajar dalam peribahasa Melayu. Tak percaya? Jom tengok macam mana 5 peribahasa boleh kena tepat dengan perangai kita hari-hari. Kau tahu tak? Semalam kan Sofia aku tu kau tu tanya aku. Dia cakap kau macam bos kan? Ya ke? Dia tu pun bukan buat kerja sangat pun. Aku tengok dia nak caca ya. Tak tahu dia. Sofia. Kenapa? Kebetulan tu nampak kau kat sini Sofia. Aku ada cerita tu. Aiman tu kan, dia cakap yang kau tak kerja dengan seorang. Mesti tak puas hati je. Apa? Kenapa lah kerja aku? Kan tak ada appreciate. Oh dia. Sofia, kau cakap aku caca bos pula. Mana ada? Kau yang cakap aku tak terus plan. Bila masa aku cakap? Ini kata kau kutuk aku dulu. Mana ada? Dah lah, aku rasa korang salah faham ni. Mesti ada orang yang masuk. Siapa yang masuk? Ini yang cakap. Hakim, kau dah siap ke kerja kau? Sebab aku nak compile ni semua part by tonight lah. Nantilah aku buat. Masa banyak lagi. Last minute aku buat. Aku kan bab last minute ni memang hebat. Tapi kan ni kan dah lambat sangat. Kau tak payahlah nak lambat sangat. Faham tak? Kena hantar laju sikit. Tengoklah. Kita orang kan dah buat separuh daripada part kau. Last minute kau tu selalu sangat dah lah. Penat lah. Dah, kita orang dah buat part kita orang. Lepas tu nak kena buat part kau pula. Habis tu kau buat apa? Kau buat apa ha? Tengoklah nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Semua sihat? Hari ni last kita punya hari last due date untuk kita hantar kita punya assignment. Semua dah siap? Kita orang punya dah nak siap doktor. Dah tinggal compile je. Last petang ni kalau lambat submission, kita tolak makan Kita ni kerja kita orang. Yang ni siapa yang buat? Bagus Dia siapa? Hakim ke Sofia? Bukan saya kata. Saya buat. Dari semalam saya research ni. Penat kan? Penat ni saya research dari semalam. Okey, dah. Kita ada tender besar ni. Saya hantar awak untuk jadi supervisor. Sebelum hantar tender esok, pastikan semua dokumen, semua maklumat lengkap untuk esok. Okay bos, saya akan mesti semua siap esok. Jangan risau. Okey. Nadia, aku dah bagi semua benda kat email. Kalau nanti kau chat. Sebab bahagian teknikal ni penting. So kalau silap kita boleh kalah tender. Aku pun dah semak 3 kali. Make sure kau sesuai ikut turutan lah. Alah, kau jangan risau. Nanti semua aku settlekan. Saya sangat kecewa dengan korang. 2 tender kita dah terlepas. Sekarang tak cukup dokumen. Mana dokumen ni pergi? Apa? Aku kan dah hantar semalam. Lah Nadia, kan kita orang dah serahkan semua dekat kau semalam. Saya harapkan awak. Tapi harapkan pegang depan ni. Kau main game sambil kelas tu, kau dengar je kelas tu. Dengar, boleh dengar. Sambil dengar sambil main game orang kata. Satgi kau main kelapan. Boleh, jom. Hari tu Faiz saja kasi aku duit tu, dia tolong aku. Yo, serius lah? Faiz? Faiz. Ya itu Faiz ada belanja aku juga. Itu aku lapar itu, tak makan lagi pagi. Aku dia belanja aku makan roti tu, dia gerangan tapi tu lah. Mantap kan?
Baik kalau dia belanja kita, kalau kita semua. Tak ada murah kan. Kau dah buat ke latihan yang cikgu kasih? Aku dah buat 3-4 kali, masih tak dapat jawapan lagi. Ish. Kau buat semua ke? Kau ulang balik soalan Aku salah kira ni, tapi aku tak boleh berhenti. Aku kena buat betul-betul. Kalau aku lepaskan, rugilah. Kalau kita buat satu-satu pun bukan cikgu tengok pun sebenarnya. Tapi kita belajar bukan sebab kita nak tunjuk dekat cikgu. Kita belajar ni sebab kita nak bina jati diri. Genggam bara api tu biarlah sampai menjadi arang. Bagus tu Sofia. Tak mudah putus asa. Walaupun nampak soalan ni susah, awak teruskan berjuang. Semangat juang macam ni lah. Penting tu soalan pelajar. Kamu sendiri ingat, usaha kamu hari ini melampangkan kamu pada waktu fasa hadapan. Cikgu, bara pun bara lah. Saya akan cuba sekali lagi. Lama-lama tangan panas juga. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya.